Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Malaysia. Bertemu lagi hampa semua dengan Sis Nina Fazrina di podcast Sis, iaitu Lepak dengan Sis. Seperti biasa, tiap-tiap minggu Sis akan bawakan you all dengan tetamu-tetamu, selebriti-selebriti popular untuk kita korek-korek apa cerita terbaru tentang mereka. Lepas tu cerita-cerita yang kontroversi, sensasi, yang bagi inspirasi kepada you all semua. Of course lah kan, selebriti semua kan ramai peminat. Netizen-netizen kat luar sana tu memang suka sangat nak tahu kisah-kisah artis kan. Dekat Lepak dengan Sis lah kita nak korek-korek cerita diorang. Tapi sebelum tu Sis nak minta sangat you all semua kena subscribe, like dan juga share. Okay? Subscribe, like dan share podcast Lepak dengan Sis ni. Kalau you all tak subscribe tiap-tiap minggu, macam mana you all nak tengok? Subscribe kat situ, nanti dia ting keluar. Ting. You all dah tahu dah. Oh, artis mana nak tengok? Cerita apa ni? Sensasi ke? So senang sangat. You all jangan lupa subscribe, okay? Tolong sangat Sis, okay? Seperti biasa, podcast Lepak dengan Sis ini dibawakan khas oleh Saudagar Asia Sdn Bhd dan minuman rasmi kita Choco Albab. Ini dia kotak dia. Cute kan? Macam you all tengok kat bawah ni, Choco Albab dah ada 3 series minuman. Dulu mungkin coklat saja. Lepas tu keluar mocha. Dan the latest one is Brazilian coffee. Jadi tak ada alasan you all tak boleh minum. Kalau dulu mungkin kata, saya tak suka coklat. Dah ada mocha, boleh minum mocha. Lepas tu saya suka yang kopi-kopi. Sekarang dah ada kopi. So you all boleh pilih. Nak coklat ke, mocha ke, kopi. Memanglah Sis punya studio ni memang sangat cantik. Kan? Perabot-perabot ni ditajuk oleh Fela Urban. You all pun boleh dapat tahu hadiah daripada Fela Urban ni kalau you all banyak komen-komen dekat bawah tu. Komen-komen yang terpilih dapatlah hadiah. Nak hias you all punya rumah ke, office ke dengan perabot Fela Urban. Siapa tak nak kan? Dan last but not least, you all tengok ni, baju Sis, wardrobe Sis ni dah macam kat taman-taman bunga ni kan. Ditaja khas oleh Miss Claire. Cantik kan? Thank you Miss Claire. So, untuk episod kali ini, Sis nak bersama dengan siapa? Nanti Sis bagi tahu dulu apa tajuk minggu ini. Okay. Tajuk kita adalah Behind the Smile, The Story Untold. Kalau dalam bahasa Melayu tu macam di sebalik senyuman tersirat cerita yang tidak dapat digambarkan ataupun diceritakan. Macam itulah kan. So kalau nak tahu siapa tetamu istimewa Sis untuk minggu ini, stay tune dengan Lepak dengan Sis. Let's lepak dengan Sis. Thank you all sebab masih stay tune dengan Lepak dengan Sis. Untuk episod kali ini, seperti yang Sis cakap tadi, Sis akan bersama dengan seorang figura yang sangat dikenali di Malaysia. Seorang selebriti yang ramai peminat. Sis pun minat tau dia. Suka sangat dengan wajahnya yang jelita, Pan Asian kan. Macam Sis juga lah kan, ada Pan Asian kan. Kan, daripada remaja lagi. Dia dah masuk dalam industri ni daripada remaja lagi sehinggalah sekarang ni dah bergelar ibu kepada 2 orang cahaya mata. Untuk tajuk minggu ini dilepak dengan Sis, Behind the Smile, The Story Untold. Kita bersama dengan Diana Daniel. Hai Diana. Hai, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Diana sihat? Saya sihat, Alhamdulillah. Sihat. So sekarang apa perkembangannya? Okey, apa perkembangan saya?
I ada beberapa projects inline untuk tahun depan. Saya ada 3 movie akan keluar tahun depan juga. 3 movie. Alhamdulillah. Sebab pada a certain point saya slow down sebab anak-anak membesar. Dan diorang pun dah besar. Jadi saya pun teruskanlah untuk kembali aktif dalam bidang seni. Akan juga mengeluarkan beberapa lagu lagi untuk tahun depan, insyaAllah. Nyanyi juga Diana. Kita tapau semua. Kita tapau semua. Tapi anak-anak you memang amat handsome sangat. Thank you. Terima Handsome. kasih. Dan jelita sangat kan. Memang orang kata apa, ikut mak dengan ayah dia lah. Cantik, handsome. Yang penting sihat. Yang penting sihat, betul. Progress diorang dari segi pembesaran diorang pun agak, bagi saya sangat banggalah dengan diorang. So sekarang ni busy lah. Busy dengan movie, busy dengan shooting, apa semua kan. InsyaAllah. Tapi apa pun masih tetap datang ke Lepak dengan sis. Thank you so much. Thank you. Sebenarnya saya ada banyak ruang yang saya free lagi lah untuk tahun ini. Kerana semua projek-projek adalah untuk tahun depan. So the next couple of months ni memang agak orang kata santai-santai lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So ada ruang untuk lepak dengan sis. Ada ruang untuk sis korek-korek cerita dia, kontroversi, sensasi. Silakan. Kan, alah kat sini kita nak lepak-lepak chill je. Cerita-cerita sambil curhat-curhat sikit lah Diana. Dekat lepak dengan sis, katakan lepak. Lepak bersama. Lepak bersama. Of course, selebriti yang sis jemput mestilah popular. Tak popular tak So Diana, kalau ikutkan sis mengenali Diana kan daripada remaja tau. Maknanya masuk dalam industri tu dah seawal umur berapa Diana? 9 tahun. 9 tahun. Cerita apa tu? Filem Idola. Okey. Saya berlakon, sebenarnya saya dalam dunia iklan daripada umur 9 bulan. Jadi sepanjang hidup lah saya boleh kata yang saya memang depan kamera. Lensa kamera. Wow, daripada 9 tahun. Dan sekarang umurnya 34. 34. Bagi saya bangga dengan kita makin hari kita makin meningkat usia. Bagi saya itu satu rezeki. Saya tak ada rasa macam saya segan lah nak bagi tahu umur. Saya segan lah, every kedut-kedut yang saya nampak tu, itu perjuangan kita as manusia. Jadi bagi kita jangan terlalu nampak orang kata the surface of things, kerana kehidupan tu dia lebih daripada apa yang kita nampak dekat luar ni. It's about the life journey. Sebab kita kena sentiasa rasa setiap hari tu adalah satu nikmat untuk kita. Terinspirasi sangat sis dengan Diana. Sebab sebelum ni sis rasa macam nak je orang kata sis ni muda. Tak boleh lah kan. Betul lah Diana kan. Kita kena berpijak di bumi yang nyata. Saya rasa muda tu lebih kepada pembawakan diri. Membawakan kita akan sentiasa kita. Kalau kita bertenaga, kita jaga badan kita dengan baik, kita akan sentiasa rasa bersemangat, muda. Betul, kita rasa macam kita boleh create so many things in life, So it's fine. Betul. Di usia yang 34 tahun sis tengok Diana masih lagi macam remaja. Walaupun dah ada 2 orang cahaya mata yang comel-comel, tetapi rasa macam betul ke ni? Macam baru 22 tahun je kan? Macam newbie je kan? Jadi sebelum kita nak pergi orang kata apa, dah fasa-fasa kehidupan. Hari ni kita nak cerita pasal fasa-fasa kehidupan Diana kan? Baik. Daripada remaja, mungkin kita bermula daripada your childhood. Boleh Diana ceritakan sikit tak? Sebab kalau ikutkan sis ada buat research sikit pasal you. Bermaknanya you lahir di Amerika Syarikat, betul? Dibesarkan di Malaysia. Bermaknanya you campuran. Ayah saya orang US, ibu saya orang Taiping. Taiping Perak. Itulah dia. Inilah dia Diana Daniel, hasil campuran daripada Mak Saleh dan juga Melayu. So you punya childhood tu macam mana? Sekolah dekat mana? Macam mana mula-mula minat dengan lakonan? Waktu saya baby lagi, masa mak saya bawa saya jalan-jalan, ada orang scout saya dengan mak saya lah. So they offered me iklan. So daripada saya kecil lagi memang saya aktif buat iklan. Daripada saya pun tak ada memori kan untuk semua yang saya buat tu, tapi dari umur kira 9 bulan sampai umur dalam 7-8 tahun saya aktif dalam bidang pengiklanan.
dan saya rehat daripada bidang tu sampai saya umur 11 tahun, saya mula balik. Tapi filem dulu, saya buat filem dulu dan kembali ke iklan. Dan daripada situ, saya rasa ialah bila kita makin membesar, kita makin tahu, okey, ini minat kita. Jadi, ibu saya menyokonglah saya punya minat ni. Dia support dan dia banyak bagi saya peluang-peluang untuk di waktu yang selepas sekolah contohnya untuk pergi bekerja. Dan saya pada waktu tu saya tak rasa pun saya bekerja. Saya rasa macam saya ada target saya sendiri, so daripada kecil lagi target macam mana tu target? Nak jadi pelakon. Nak jadi pelakon yang terkenal, nak jadi penyanyi yang orang kata yang mengeluarkan album dan sebagainya. So dari kecil lagi memang semua orang kenal dia memang nak jadi pelakon, memang nak jadi penyanyi. Maknanya antara penyanyi dengan pelakon yang mana dia lebih nak menyanyi cenderung sebenarnya. Okey. Tapi bila kita nak cakap pasal bidang seni persembahan ni, antara dua itulah. Tapi maknanya pelajaran tetap diutamakan. Cuma minat dalam bidang tu daripada kecil lagi memang dah menonjol Family pun nampak. Yang penting family kita restu. Yang tu yang best tu kan. Tapi ada tak masa sekolah dulu, masa masuk dalam industri kan, ada kawan-kawan ke yang macam cakap-cakap belakang ke, itulah artis kita ke, peli-peli ke, ataupun ada yang bangga berkawan dengan nak je berkepit dengan this is my best friend macam tu. Saya punya circle, saya masuk sekolah international, jadi diorang tak tahu sangat apa yang saya buat. Diorang tak ambil tahu sangat, dan benda tu kalau contohnya untuk pemikiran orang luar, diorang tak nampak benda tu satu orang kata, bukan kata isu, tapi it's not a big deal. Dia macam okay, because the arts is satu benda yang orang kata dibanggakan lah juga. Tak perlu pun nak perbesar-perbesar, diheboh-hebohkan artis ke apa. Dan sebab diorang tak tengok pun orang kata apa yang kita buat in the local scene. Jadi diorang tak tahu pun iklan ni keluar ke apa keluar. Kalau diorang nampak, diorang macam, hey, I saw you at the billboard. It's dia macam just a passing remark je. Tapi maknanya diorang tahulah yang memang dalam industri sebagai pelakon. Dia orang-orang yang sangat supportive. They're very sweet and they respect my job. So sekolah mana dulu boleh tahu? Seyful dekat Ampang, Seyful International. Okay. Dan selepas tu ditukar ke sekolah Sri Inai private school. Itu pun bagi saya kawan-kawan bukan jenis yang they're like, bila saya masuk Sri Inai, saya dah orang kata dah ada nama yang agak besar lah pada waktu tu. Jadi diorang macam, hey, pelakon. Tapi I don't know, saya rasa lega sebab circle saya tu tidak memberikan saya impact yang negatif pun. They just love what I do. They find it to be interesting, Your teachers also, my teachers were very supportive. Sebab diorang pun tahu yang saya sebenarnya jadi ketua keluarga juga. Jadi mereka faham in terms of the economic sense. Saya kena kena bekerja. So diorang bukan macam, alah, you ni kan asyik macam bekerja je, shooting je apa semua, tak fokus dalam pelajaran pada waktu tu kan. Ada jugalah, it's not easy to work and study. Tapi diorang macam, it's okay Diana, you have to focus mana yang penting. Yang penting pelajaran. So my teachers were supportive, my friends were very kind to me. Saya rasa sangat bersyukurlah saya tak ada orang kata story-story yang kawan-kawan jealous, kawan-kawan buat saya rasa macam rasa tak macam tak selesa nak pergi sekolah sebab kita dah ada kat depan kamera, dah berlakon, tiba-tiba ada kawan yang jealous ke kat sekolah. They're very helpful sebab kadang-kadang macam kalau saya lupa kerja sekolah ke apa sebab kadang-kadang kita shooting sampai ke pagi kan. Diana ni you kena pastikan siap tau. So lagi 2 hari kita ada exam tau. So diorang akan bestnya dapat kawan-kawan macam tu Diana. Yeah. And I think being someone who's level-headed and kind to other people also needs to happen. Sebab kadang-kadang bila kita dalam industri ni, kita akan hilang sikit kita punya kan. Kan. Tapi ada tak macam Diana rasa macam mengganggu juga study aku ni?
Maknanya kalau kata banyak syuting, of course lah masa tu kan banyak syuting, ada terasa mengganggu. Saya daripada umur 13 tahun saya memang cari duit untuk keluarga. Jadi bila kita tahu sebenarnya apa tanggungjawab kita, when you don't have a choice, then you have to understand yang kita kena cubalah sebaiknya. Sebab saya takkan lepaskan pelajaran saya. Betul? Tak ada sekali pun saya fikir macam saya tak naklah habis sekolah, nak macam tuang sekolah ke ataupun tak nak habis pelajaran, tak nak. Memang tak ada dalam, it's not even a choice for me, you know. So bagi saya susah ke senang ke, benda tu kita kena hadap. But it was a very stressful, my mental health was affected. Tapi at the same time you kena macam mana, seteruk-teruk kehidupan tu masih ada lagi ruang untuk kita rasa lega. Ada juga ruang-ruang yang kita rasa macam, contohnya kesusahan saya hari ni saya di mana, tapi tanpa saya punya pengorbanan waktu saya kecil dulu, mungkin saya tak ada di sini. So with that understanding, saya cuba bersangka baik dengan kehidupan lah. Itu yang membuatkan Diana mungkin cepat matang kan, sebab dah melalui daripada kecil, daripada remaja pun dah orang kata suka nak mencari duit untuk keluarga, kan, berdikari macam tu. Tapi masa tu you ada manager tak? Ke you manage sendiri? My mother. Your mother My lah. mother, yeah. You memang adik-beradik? Saya anak tunggal. Anak tunggal kan? Maknanya tak perlu fikir abang nak marah ke, kakak nak suruh study ke, apa kan. So manage diri sendiri. Ya, kami berdua ambil anak angkat juga, saya dan ibu saya. We took we adopted a baby boy. Sekarang ni dia dah umur 18 tahun. Wow. Can you imagine? 18 tahun. Bermakna your brother lah, brother angkat lah. So from there tiba-tiba saya ada tanggungan juga. You know, ada adik. Tapi seronok kan? Baru rasa macam ada adik-beradik. Okey. Tapi kan macam Diana cakap tadi, memanglah dekat sekolah Diana tak ada orang, kawan-kawan semua very helpful, tak ada jealous apa semua. Tapi ada tak ramai peminat? Kawan-kawan sendiri ke yang memang Diana rasa macam lemas lah? Tak ada. Macam minat macam dah tahu artis kan. Okey lah, tak apalah. Artis tu put aside lah. Mungkin dari segi macam nak jadi girlfriend ke, ada secret admirer ke daripada kecil? Saya memang ada. I mean, I had boyfriends when I was in school, you know. Tapi saya tak ada. Tak melayan? I think my childhood is, dia tak macam tu. Maksudnya saya tak ada ramai secret admirers sebab saya agak I wouldn't say a tomboy, like I'm not very girly lah. I'm not very feminine. I wasn't very feminine. So saya memang budak-budak lelaki, saya geng dengan diorang. Kawan dengan diorang. Kawan dengan diorang. So kita tak ada that sort of like, you know, I have a lot of secret admirers and all that stuff. Saya ramai suka budak lelaki. Tapi quietly, you know. Sebab I'm very shy. You yang minat diorang. Yeah. Tapi it's not the center, it's not the main thing that you think about, you know. In terms of peminat, saya sedar pada waktu tu memang ramai peminat, tapi it's not important to me. Sebab saya masuk industri bukan untuk orang kata nak jadi terkenal semata-mata, tapi saya lebih fikirkan tentang kestabilan ekonomi keluarga. Jadi saya tak boleh buat mistakes. Tak boleh banyak buat apa orang kata benda-benda yang saya as a teenager saya kena fikir macam seorang dewasa. Saya tak boleh macam just nak fikir seronok. Tak ada masa untuk saya nak fikir nak seronok dan sebagainya. Nasib baik pekerjaan saya sendiri tu dah menyeronokkan. Betul. So daripada situ saya balik rumah saya dah penat, dah settle dah. Penat. You know, kawan-kawan pergi clubbing lah, pergi apa semua. Saya tak sempat buat semua benda tu. Diana memang tak adalah. Adalah zaman-zaman kita adalah yang kita nakal-nakal tapi saya tak dapat nak orang kata betul-betul menyelami. Tak ada. But it's good sebab memang kalau kita tengok pun peminat-peminat Diana pun tahu daripada remaja Diana dah bekerja kan. Dah kerja, dah berlakon, dah menyanyi, mana nak ada masa Diana. Tapi tak adalah kata macam saya ni langsung terkekang daripada macam-macam. You know, I will say that as a teenager my life was fun. My life was fun.
But it was really fun for me in terms of saya punya visi memang I need to find money, I need to bina nama, I need to. So saya punya otak saya lebih kepada kejaya. So it was fun. Itulah tu. Maknanya bukan mudah untuk kanak-kanak yang usia yang kecil macam tu nak fikir kejaya. Inilah dia, terpilihnya Diana Daniel. Tetapi Diana, ini macam kita nak korek-korek sikit lah kan. Sila. Masa zaman you kanak-kanak, ada tak pernah kena sexual harassment ke? Ada tak? Pernah. I think share I've sikit, talked Diana? about it. Kawan kepada ayah tiri saya lah. Pernah kawan duduk sekali. pada ayah tiri. Okay. Pernah duduk sekali, kita ni tumpang rumah kami sekejap. Tapi daripada situ dia ambil kesempatan ke atas saya waktu saya umur 7 tahun. It wasn't such a serious case lah. Okay. Macam dia tak adalah sampai orang kata teruk sangat kan. Cuma beberapa insiden tu membuatkan saya terus jauhkan diri daripada lelaki tersebut. Tapi saya tak bagi tahu my mum or my stepdad kerana macam saya rasa macam mana saya nak cakap ni. Saya pun rasa bingung kan. Tapi the distance that I created between me and the perpetrator tu cukuplah untuk stop keadaan tu berlaku. Takut tak Diana masa tu? Sebab orang yang kita kenali kan? Kan? Diana memang mengenali. Takut lebih kepada perasaan bingung macam apa ni, sebab orang-orang ni dia akan baik dengan budak-budak. Dia akan sangat baik dengan budak-budak. Dia akan ambil hati budak-budak. Jadi kita suka nak spend time dengan diorang apa semua kan. Diorang tahu macam mana nak buat kita rasa macam dekat dengan diorang. So itu adalah salah satu taktik lah. Saya rasa parents harus they need to know supaya kalau ada di kalangan family members, kawan-kawan rapat yang nampak macam mesra sangat tu, kita janganlah kata kita bersangka buruk, tetapi lebih baiklah kita berhati-hati daripada anak-anak kita nanti bila besar macam I ni ada cerita-cerita yang kita bongkarkan. Betul. Tapi at last your parents tahu? Tak. Sampai Even sekarang? I rasa kalau my mum tahu pun dia tahu melalui podcast tu sendiri. Oh ya. Kadang-kadang dengan parents ni kita macam tak sampai hati nak cakap. Benda tu bukan topik yang senang untuk kita nak bincangkan. Sebab saya rasa mungkin ruang topik atau percakapan yang kita biasa dengan parents tu mungkin bukan itu. It's not so transparent. Kita tak berani nak jadi vulnerable sangat. Tapi macam saya cakap lah, saya bersyukur kerana saya di usia itu agak cepat bertindak dan faham. Macam tapi itulah Diana boleh lah uncle ni. Itulah boleh tahu tak dia yang apa orang kata tak banyak pun apa raba-raba ke? Dia raba-raba you. Ya Allah ya Tuhanku, kalau I dah takut dah tu. Dah trauma dah. Walaupun saya tak diajar lah apa sebenarnya safe touch dengan non safe touch kan. Tapi kita cukup tahulah, saya rasa pada waktu tu macam kenapa macam ni pula kau punya kelakuan kan. Walaupun masa tu 7 tahun, tapi kita tahu benda tu boleh ke? Kita jadi macam nak kena lari. Kan. Nasib baiklah kan setakat tu saja. Allah itu takut tahu sebenarnya. Dan selepas tu dia ada datang lagi rumah saya waktu saya dah jadi remaja kan. Saya Allah geramnya. Tadi memang saya tak. Nasib baik you tak kata uncle datang lagi sini. Saya tak tegur dia, saya tak apa, saya macam buat tak tahu je. Yalah kan dia dah buat silap kat kita, sebenarnya dia yang termalu sendiri tu. Diorang tak malu pun. Tak malu nak buat lagi. Diorang tak tahulah dia nak buat lagi ke tak, tapi maksudnya diorang punya body language tu nampak macam diorang macam tak bersalah. ada rasa bersalah. Diorang macam tak ada hati dan perasaan pun. Itulah dia fasa remaja, fasa kanak-kanak je pun dah melalui macam-macam sexual harassment apa semua. Lepas tu macam masa dah meningkat remaja pula. Kalau boleh ceritalah. First berlakon dah jadi heroin, betul tak? Lepas tu macam mana Diana rasa mula-mula menjejakkan kaki dalam industri ni? Dengan dah tahu dikelilingi oleh ramai artis popular kan, tujuannya mula-mula mungkin nak mencari duit, tetapi bila dah rasa ada populariti dekat situ,
So Diana rasa macam dah popular, dah ada duit sendiri. So apa pengalaman Diana? Sebab tak ramai tau masa tu pelakon yang remaja yang berjaya macam Diana. Saya rasa tu satu pengalaman yang susah sebenarnya. Susah kan? Kerana nak pikul tanggungjawab tu sebab kita dalam satu projek, kita nak benda tu nampak nak berjaya, nak benda tu nampak elok, tapi kita mungkin tak cukup pengalaman. So the first 5 years dalam industri tu sebenarnya sangat sukar kerana saya bukanlah pelakon yang bagus pun. Ya ke Diana? No, you have to be honest with yourself, you know. So banyak benda nak kena belajar banyak kesilapan, banyak benda yang kita tak tahu. So it's about the learning process lah. Dan walaupun kita terkenal, walaupun orang kenal, ya, tapi tak semestinya benda tu kita boleh bertahan. So macam mana nak buat kita kekal bertahan tu? Macam mana nak kekal? You have to do good projects again and again and again. Yes. So the consistency is very important. So daripada situ saya kena pastikan, okay, satu projek ni berjaya. Okay, berjaya tapi bukan sebab kita ni berlakon kayu lagi. Projek tu yang best, projek tu yang bagus. So the next one, apa lagi? So I banyak explore watak-watak, I banyak explore bekerja dengan ramai pengarah-pengarah yang hebat. Your first director? My first director was, I honestly bukan Datuk Yusof Haslam? No, it's Aziz M. Osman. Oh, okay. Yeah, lebih kurang lah kita. Yes, oh my God, Tapi Abang Aziz memang banyak create pelakon-pelakon baru sebenarnya. Betul. Thank you Abang Aziz, M. Osman. Thank you so much. Dia memang menempatkan saya dalam industri lah. And Datuk Yusof Haslam pun membantu seterusnya untuk memberikan saya watak-watak di dalam TV series yang panjang, yang orang memang suka, yang ikonik. Betul. Ya, masa tu masa Diana keluar saja cerita tu, semua siapa gadis ini? Siapa gadis ini? Memang cantik jelita, muda, ramai peminat kan. Itu pengalaman yang indah sangat sebenarnya kan. Memang kalau ikutkan tak, kenapa pula tak? No, I because maybe bagi saya menjadi terkenal tu is a given if you are good at what you do. So I have to make sure that I get better so that I can be the best. So it's not just appearing and then orang kenal. To me, that's easy. But what is not easy is if you can keep doing really good work for 20 years, say, until sekarang kan. Having to do it over and over again. Having your peminat bangga dengan setiap naskah yang you berikan pada mereka. So tanggungjawab tu dia lebih kepada kita nak benda yang long term, yang sustainable. So it's not easy untuk dapat kepercayaan peminat, untuk dapat kepercayaan wartawan-wartawan yang pada waktu tu mereka hanya nak macam nak sensasi, nak kontroversi. Betul. Orang kita belum cerita lagi jatuh bangun kita dengan kontroversi, dengan cakap-cakap orang, dengan persepsi orang, dengan kita nak dapatkan job, nak berebut dengan orang, siang malam kita, dengan belajar lagi, dengan duit cukup tak cukup lagi. So it's a lot of elements dekat situ yang orang tak nampak. So it's not just focusing on okay, orang nampak yang glamour saja. It's not glamorous at all. Okay, kalau bercakap pasal filem kan, memang Diana dah banyak berlakon filem. Pernah berlakon teater? Saya tak minat. Oh, tak minat teater. Kenapa? Kan orang kata kalau kita berlakon teater, kita banyak lagi ilmu lakonan kan kita boleh dapat daripada, sebab pentas teater tu kan pentas nak menimba ilmu lakonan lah selalu orang kata. Kenapa Diana tak minat? Okey je. Okey. Berlakon filem, berlakon TV pun dah banyak aja. Okay. Tapi bagi saya minat tu penting kot. Kalau kita sekadar nak buat sebab betul. Orang kata. Tapi pernah dapat offer? Banyak. Kalau bagi watak adik kepada seniwati Sophia Jane, kena sangat Diana dengan Sophia Jane ni. Cuma tak minat sebab itu tak nak buat.
Okey, teater tak minat, filem, nyanyi tu. Macam menyanyi tu, macam mana Diana mula-mula dapat tahu, aku boleh nyanyi lah. Saya minat. Minat. Jadi bila minat tu pergi belajar, macam mana macam kelas kita lah ada keberanian lah untuk nak cuba sesuatu tu. Macam berlakon, kita minat. So kita walaupun kita tak bagus, kita baguskan. Sebab kita minat. Macam untuk lakonan sendiri, siapa yang Diana rasa macam Diana punya idola, ataupun macam nak belajar teknik lakonan melalui lakonan dia, ataupun Diana buat ikut rasa hati je? Saya suka Meryl Streep. Okay. So Meryl Streep is a Hollywood actress yang sangat, she's outstanding. Robert De Niro, Al Pacino. Wah, semua yang legend-legend Yeah. I just kalau di Malaysia? Kalau kat Malaysia, Roshamno. I find Roshamno to be a very creative and technical actor. So dia charisma tu sebenarnya you create. Walaupun orang kata charisma tu adalah semula jadi, no, actually charisma is from how you create your persona. Dan Abang Rosham is a very intelligent actor. Apa yang orang tak faham adalah orang selalu fikir kalau kita berlakon ni, you tak perlu pun jadi orang yang berotak. But to understand human behaviour, untuk kita nak faham, orang kata ialah manusia ni, you have to be someone yang intellectual is one thing, but someone yang faham the psychology of human beings. So saya tengok, Abang Rosham is someone yang he understands the psychology of people. Dan dia apa yang orang nak tengok. Ya, betul. Dan dia mempunyai hati yang sangat baik sebenarnya, Abang Rosham. I love him so much. I pun sebenarnya kan antara idola juga tu Abang Rosham. Dan juga Abang I. Abang tu mengaku terus abang sebab dia banyak help I juga dalam lakonan. He's very dia sejenis lelaki, semanusia yang ilmu dia macam curahkan. Betul. Tak kedekut. Dia sangat tak kedekut. Kalau wanita? I love Nabila Huda. Okay. Her commitment is crazy. Komitmen dia, walaupun kalau kita tengok pada Nabila Huda ni, dia datang daripada keluarga yang memang famous dah lah. Betul. Her dad is the Amy Search, kan. But what I love about Nabila is dia tak pernah pun guna the father punya fame and who he is. Dia jadi diri dia sendiri. Dia dapat tempatkan nama dia as one of the moto ni kan, time ni dia nak lalu legendary actress of Malaysia. Dia sangat versatile, dia sangat committed. I pun tak nak committed macam dia. Tak kuasa nak committed macam dia. Sebab kita tengok sendiri tau. Kita tengok kalau ikut sis tengok IG dia, kalau dia dapat satu watak tu, dia study karakter watak tu kan. Daripada sampai bunyi suara watak tu pun dia buat banyak-banyak kan. Baju, pakaian tu tak payah cakap lah kan. Maknanya kalau kita nak jadi seorang pelakon ni, kita kena sangat berilmu. I love Nur Kumalasari. I think dia cantik is cantik lah, but then persona dia tu, orang-orang lama tu lain. Betul-betul. Dia sepanjang Diana dah rasanya dah berbelas tahun dalam industri ni. About 20 years. Yes. Mesti macam-macam pengalaman yang Diana dah hadap dalam industri ni, yang sampai mungkin Diana rasa macam peningnya apalah lagi. Maknanya boleh tak yang Diana share apa yang Diana rasa macam Diana nak adalah satu perubahan. Macam tu. Perubahan dari segi industri yang untuk kita lah orang-orang seni ni kan. Industri Malaysia terlalu kecil, banyak yang kita boleh perbaiki lah. One of them kalau saya nak cakap pasal it's like a gig economy. So everybody is a freelancer. So daripada situ dia banyaklah orang kata
the negative aspects of things, because kita sebagai pekerja-pekerja freelancers ni, kalau kita tak reti nak buatkan sistem untuk diri kita sendiri, it's very difficult to sustain. It's not just about whether you are famous or whether you can get jobs, but it's also the sustainability of the career itself. So bagi Dee, you have to be business minded. You have to also have the, you know, you have to be very analytical. You have to know how to be. You have to have like someone who loves to network. You kena rajin untuk sell yourself as a brand. So you have to see you have to look at yourself as a product, and you have to brand yourself. You know, because walaupun you ada manager ke apa ke, but you are a walking product. So banyaklah saya rasa kekangan dia adalah kepada, sebab kita kerja untuk diri kita sendiri. So ilmu tu kita kena cepat belajar. Kita kena faham that you can't take this industry personally. Kalau industry tu reject you, it doesn't mean that you're not good, but maybe the approach yang you adapt tu dia tak kena dengan industri. So people tend to take it personally. Oh, saya kena reject, projek ni tak nak saya, so I'm not good. I'm not good enough. It's not about you. It's about you as a product. Are you sellable? So benda tu yang saya rasa ramai orang tak faham, you know. So if you look at yourself as a business, as a product, if people don't want you, what can you do to make sure that you are sellable? Wow. So you have to create these things for clients pun rasa macam, okay, I'll take you because you are someone who we can sell, who we can, you know, we can write on and we can work together, we can collaborate. So benda-benda macam tu lah. So it's not just about me, but it's about how can you as a person also give back to the industry and also be someone who is, you know, that they can market and sell. Dan sepanjang bergelar anak seni ni, mesti banyak pengalaman manis kan yang Diana dah rasa lalui. Boleh share sikit tak pengalaman manis Diana? Saya boleh kata yang apa yang saya belajar lah adalah bila kita nak belajar penganugerahan, nak dapatkan iktirafan tu dia akan jadi susah nak dapat. But then if you learn to just build your skills, you know, as an artist, then you solid, you punya craft tu solid, pengiktirafan tu akan datang sendiri. Sampaikan you rasa macam tak ada pun tak apa, because the love of the art itself, you rasa seronok nak buat kerja tu. You rasa the fun in like creation, in collaborating and all that stuff. So at one point, kejap baju I dah. Tak apa, betulkan dulu baju. So at one point you rasa macam you tak fikir pun dah sama ada you'll be nominated ke, people will like ke, tak like ke. Bagi I, pengiktirafan yang terbesar adalah bila I do a movie or a song and I have my peminat relate to it, love it, you know, and they will talk about it 20 years from now. So I have my films that were from say 15 years ago that people still love. So many of my films that people, hey, I love you in this, I love you in this, and they can name them, and I have people macam peminat-peminat yang kata, I watched you since I was 5, now I'm 25, and I have been following you for 20 years, you know, so that is the heart of it all. Betul. Yeah. Itu sebenarnya anugerah yang paling besar untuk kita orang seni ni. Memanglah kalau siapa yang tak nak anugerah di atas pentas, tapi sebenarnya penerimaan peminat tu yang penting. Untuk kekal relevan, selalu disayangi, diminati peminat. Itulah tu. Tapi kan, okey, zaman sekarang kita tahu kita lebih kepada social media. Jadi kita orang kata kadang-kadang orang pun tak tengok TV sangat. Kita sendiri pun kadang-kadang kita tak tengok lakonan kita kan. Lebih kepada tengok YouTube, tengok apa, lain-lain lah, maknanya layan social media. Jadi kat social media sendiri, pernah tak kena macam kecaman ke dengan netizen? Yang rasa macam, aduh, kecaman-kecaman ni sampai rasa macam tak mampu lagi nak layan, tak mampu nak fikir, sampai rasa macam geram sangat tu. I think it's a normal process untuk setiap orang yang terlibat dalam social media ni, tak kisah if you are a public figure or you're a normal person, kita akan ada pengalaman yang akan ada feedback yang tak berapa nak best. But you have to learn as a public figure to have a more resilient mindset lah, mindset yang lebih orang kata tak senang goyang, tak senang tak cepat goyak. sentap.
Because kita kena faham yang orang akan ada pendapat dia orang, and people come from different backgrounds. Mereka pun datang daripada pemahaman yang berbeza, pengalaman yang berbeza. Jadi everybody akan ada opinion dia orang yang bercanggah dengan kita. But it doesn't mean that benda tu salah atau betul. It's not about right or wrong, you know. So you have to have your own pendirian. You kena faham yang you adalah diri you sendiri. You're a unique person, and then you have things that you can give back to the society. Whatever you do, baik ke buruk ke, people always have something to say. So bagi Dee, my perspective is yang baik saya terima, yang tak berapa baik tu apa yang saya boleh belajar, I will take note. Contohnya if it's a orang kata constructive criticism, kalau saya tak bagus dalam sesuatu benda tu, kalau saya ada buat silap, kalau orang tegur, saya faham. You know, okay, I take note. Tapi kalau orang yang kecam, bagi saya itu adalah masalah hati dia orang, ataupun it's just something that they like to do, you know. Sometimes kita tak it's like a hobby. apa pun kena kejam. Correct. So you have to take it as part and parcel of kita punya industri. So bagi dia, I look at criticism now and I just go, okay. Yang mana yang rasa boleh layan, yang mana yang rasa macam tak perlu kot. You really have to understand dekat mana focus you. You have to focus on the important things and learn to ignore semua bising-bising yang tak sepatutnya kita fokus. Because so many things in life akan buat you distracted dengan benda yang tak sepatutnya. So you kena fokus. You jangan lalai lah dalam hal-hal. Tapi pernah tak Dee macam berlawan-lawan dengan netizen? Berlawan komen ke? Macam dicakap, it's a journey, it's an experience. You get better at things. I have done so. Kalau nak cakap pasal kesilapan, macam-macam dah saya dah pernah buat on social media. You name it, semua saya dah pernah buat. But you just have to refine yourself. Salah satunya? Banyak. Dengan social media ni kan? Banyak. Every year I make mistakes on social media. You know, pendapat-pendapat yang saya tak rasa saya sepatutnya cakap out loud. You know, benda-benda yang saya rasa it should have just been in my head, tak perlu pun saya nak cakap out loud, yang menyebabkan pertengkaran antara netizen. Because in my position, apa yang saya cakap akan masuk national news. So it's not just apa saya cakap ada dekat Instagram saja, tak. Literally dia akan di-pick up oleh semua news media, news outlet, and tiba-tiba it's on the national news. Masuk buletin utama, masuk semua tu, masuk. Sampai masuk kan? Masuk. Kadang-kadang benda tu bukan kita nak cakap maksudkan nak berlawan ke apa dengan netizen ke apa, tapi benda yang sikit-sikit yang itu yang diorang nak jadikan topik utama kan. Saya ada kawan-kawan saya in the professional scene kan, so they read the news. They don't really read dunia hiburan, and they will screenshot, Diana, you're on national TV because of this. And it's something that I said that had nothing to do with anything. It was just like pengalaman kehidupan, you know, and tiba-tiba masuk national news. So saya tahu apa yang saya cakap tu berat. So saya tak boleh sambil lewa je cakap, buat bising dan sebagainya, because it literally will go into Tapi kita belajar lah kan, Diana kan. Setiap orang ada buat silap. Social media sekarang ni kan, everywhere pun orang akan bercakap itu ini. So nak buat macam mana kan, kita pun manusia biasa. Apa yang boleh kita minta maaf sajalah. Kan? Tapi kita jangan ulang lah banyak kali. Sebab then it looks that you're quite a messy person lah. Cuma yang paling rasa macam paling worst lah. Paling worst Diana pernah kena dekat social media apa dia? Sebab kat sini rasanya Diana pernah kena ugutan rogol Saya tak ingat sangat. No, I think it's orang tu ada pendapat yang bercanggah juga. And then dia cuba nak, kiranya dia geram. So dia kata macam dia ada cakap benda-benda yang tak sepatutnya lah. Saya tak takut dengan ugutan tu sebab if you look at my DMs, banyak benda-benda yang tak senonoh pun orang cakap. But kadang-kadang we just want to make a point. So I screenshot and I put it on social media and I said, listen, nak ajar lelaki-lelaki di luar sana yang sebenarnya apa you cakap tu berat. Lagi-lagi kalau you buat ugutan-ugutan seksual macam tu, kita boleh bertindak dan saman, dan you boleh, you know, you literally can go to jail for it. So sebenarnya orang tak
berapa faham the consequence of apa diorang cakap online. So it's just me trying to show to people that look, this is what I'm able to do, but I'm not doing it. Tapi saya mampu buat dan consequence tu berat untuk korang. So jangan pergi saja you go to any woman and then you nak ugut, you nak orang kata you want to hurt them, you nak rogol you nak apa ke. Benda tu semua boleh menyebabkan banyak masalah untuk orang tu. So takkanlah sampai nak kena ugutan macam tu, betul tak? Teruk sangat tu. Maknanya I mean the amount of like gambar bogil yang saya terima as a woman on my social media, that's why I don't want my kids to be in it too early. So sampai sekarang pun your kids belum ada dia orang punya account Instagram ke? I handle. They don't have access to it. TikTok? No, TikTok. they don't tak ada TikTok. Tak ada. No. So apa-apa pun memang kita kena guide lah kan. Sekarang ni memang sangat-sangatlah macam-macam kan budak-budak sekarang ni. Aduh kesianlah Diana, kita ni bercakap tu air datang dah, Choco Albab sudah sampai, Choco Albab sudah sampai. Minum dulu Diana. Sebut je sampai. Minta je dapat. Alhamdulillah. Of course lah, kita nak sembang dengan Diana banyak lagi ni. Kenalah minum-minum dulu. Sedapnya. Sedap bau. Itu mocha Diana. Wow, kita ada 3 tau. Kita ada 3 Choco Albab ni. Dia ada coklat, mocha and coffee. So kita bagi you rasa tengah-tengah. Ya ke? Tak proper ke? Tak proper. Lambat lagi nak proper. Saya punya pun mocha kan? Kalau minum tak sedap, dia diam je dia. Ni kalau lega. Awaknya sedap lah tu. Nanti sis nak minum pula. Sedap. Tapi my favourite is chocolate. Ya. I memang penggemar coklat daripada dulu. I tak berapa. I love my coffee. Coffee. I'm a coffee addict. I'm coffee hitam tak ada gula. Wow. Ya, saya abang-abang. You very abang-abang. Jantan. Rasa tu pekat likat. Puas hati. Barulah kita boleh sambung. Betul. Itulah tadi tu, kalau ikutkan nak masuk yang lain tu, yang lebih kontroversi. Tapi kita nak sambung sikit yang tadi Diana cakap pasal yang ada hantar gambar bogil. Gambar bogil lah tu. Macam mana tu Diana punya reaction ataupun you punya macam dah biasa dah. Dah biasa. I dah tak tahu dah berapa banyak gambar bogil yang I terima, you tahu tak? Lelaki perempuan? Lelaki. Dia macam ni. Kadang-kadang bila orang hantar DM dekat kita, dia akan tunjuk satu macam gambar, tapi gambar tu blur. Ramai peminat akan hantar saya gambar diorang jumpa saya dekat mana-mana, shopping mall ke, event ke, diorang akan share. So saya buka untuk tengok, kadang-kadang saya reply, nice to meet you, it's so nice to see you today, thank you for coming, kan? Ingat normal punya gambar lah. Sekarang ni dah jadi macam satu, dia macam surprise. Kadang-kadang kita tekan, kita macam, sabar jap. Akan dapat gambar dengan peminat ataupun akan dapat gambar yang entah apa-apa. Dah biasa. I don't know what to do because you really cannot see the picture. So kadang-kadang tu kita macam dia macam orang kata tekan dan menang lah panggil kan. Tekan dan menang. Mula-mula mungkin terkejut, lama-lama dah macam block je lah. Nampak macam mana because you cannot control. Betul. And bukannya I nak buka, nak tengok benda bukan-bukan, lambat lagi kita nak buat benda-benda yang tak sepatutnya kan. But then sometimes you just want to appreciate your peminat. And itulah. Itu bukan peminat dia tu. Itu dah sakit jiwa mental dah tu. Hantar benda-benda bukan-bukan. Saya rasa saya dah kaya tau kalau semua orang ni saya saman. Ataupun kita jual gambar tu Diana. Kaya lah. Tak lalu. Ya Allah ya Tuhan. Yeah. Saman Sama-sama terus kan. Maknanya sekarang ni kita ada tekan blok tu, kita blok. Tapi kadang-kadang kita blok dah pun masuk pula lagi gambar baru kan. Sebab setiap tahun dia macam tumbuh bak cendawan orang-orang ni semua tahu. Kadang-kadang mungkin sebab kita kadang-kadang kita melayan sikit mula-mula dulu, macam kita menjawab netizen. Tak, ini memang kita tak kenal. It's just orang-orang yang kerja dia hantar gambar nonok dia je dekat semua orang. Tapi bukan orang yang sama Tak. Orang yang berlainan. Ramainya yang sakit mental. Account yang lain. Kadang-kadang macam contohnya dalam sehari mungkin saya dapat 20 DMs.
So dalam 20 tu ada yang hantar gambar, ada yang mengucap dan macam doakan kebaikan kita. A lot of positives tau. Kadang-kadang tu macam kita buka gambar tu, kebanyakannya adalah gambar yang okey, tak ada masalah. Tapi adalah makhluk Tuhan yang tak berapa normal ni. Dia tak berapa normal, tak center dia punya otak tu. Hantar tak malu. Ambil air zam-zam tu. Allah. Tapi tak apa, setakat gambar. Bukanlah tak apa, maknanya setakat gambar je. Jangan sampai diugut-ugut benda-benda yang macam tadi tu. Yang tu yang lagi hardcore tu. Nak bagi tahulah. Sebesar duit tak pernah cerita pasal harta. Satu hari ni. Itu. So jangan risau. Dengar tu dia ada ramai kawan You nak ugut saya tu pun tak ada masalah. Saya boleh ugut dengan cara lain. Dia ugut dengan cara saman. Takut tak? Okey. Itu kalau dengan peminat lah. Peminat media sosial semua, kita pun memang dah tak boleh nak halangkan benda ni. Memang setiap tahun pun memang ada, setiap hari pun memang ada benda-benda macam tu. Antara kita nak layan atau tidak je. Tak apa, kita block je. Ini kita nak masuk bab teng. Bukanlah nak kata kontroversi, tapi bab yang rasanya ramai kita punya netizen kat luar sana yang tunggu-tunggu pasal cerita-cerita Diana. Kita dah cerita pasal Diana zaman kanak-kanak, remaja, lepas tu dah pergi ke lakonan semua. Kita nak masuk bab you punya perkahwinan. Perkahwinan you. Tapi sebelum nak masuk perkahwinan, nak tanya your first love. Cinta pertama Diana di umur berapakah dan siapakah? Di zaman sekolah, tingkatan 3. Amboi, tingkatan 3 dia dah gatal Itu kata ramai peminat ni. Zaman nenek-nenek kita tingkatan 3 tu. Ya, betul. Dah kahwin, dah beranak dah. Kan, kita baru nak bercinta. Apa salahnya? Kan? Maknanya tingkatan 3 tu maksudnya bukanlah cinta monyet lah. Cinta monyet lah. Dengan kawan-kawan sekolah lah ni. Handsome pula. Ya ke? Handsome. Macam mana kan? Sampai sekarang keep in touch lagi ke? Laki orang mana boleh kan? Handsome pula. Handsome pula. Yelah, zaman kecil-kecil dulu, remaja-remaja mana fikir benda lain. Handsome je. Maknanya itu saja kategori yang kita handsome ya. Jangan kata dulu, sekarang. Sekarang pun nak yang handsome, betul tak? Terdedah dah sikit Diana punya dia. Mas, apa pun nak yang handsome. Sedap mata memandang tu satu. Nikmat ya. Sebab itulah your ex Farid Kamil tu handsome. I pernah shooting dengan Farid Kamil. Oh ya ke? Cerita dia arahan arwah Mamat Khalid, Abang Mamat. Estate yang dia berlakon yang dengan kita orang kat perkampungan India, estate India. I lah salah seorang yang kawan Melayu tu. Cemuhnya korang nak berlakon time tu. Betul. Tapi satu experience yang best. Dan bagi ni I cerita sebagai kawan lah. Macam you pula tanya I kan. Bagi I sebagai seorang kawan, Farid Kamil very nice. Very nice guy. Macam dia tanya I, Nina, jom kita tak dinner lagi, jom kita pergi dinner. Macam tu. Kawan-kawan sebab kita orang pun memang asal daripada Kedah. Oh, you orang mana? I Sungai Petani. Okay. Dia Alostar kan. Yes. So memang secara cakap semua lebih kurang. So dah macam kawan lah dekat set semua. Very nice. He's a very gentleman. Yes. You know, he's very kind, he's gentle. So antara sebab-sebab yang saya tertarik lah dengan dia. Betul. Waktu saya kenal dengan dia dulu. Tapi sebelum Farid, you ada bercinta dengan tu kan dalam industri. Betul. Share sikit boleh? Lebih baik jangan sebutlah nama dia kan. Okay, kita tut sajalah. Tapi sebenarnya kan peminat ada juga yang kata you memang sepadan sangat dengan dia. Peminat kata tu bukan I. Faham. Tapi yelah tak ada jodoh kan. Betul lah. In the end, jodoh. you know, nothing you can do. You know, itu sebahagian daripada perjalanan hidup saya lah. Yang semua orang tahu. Betul. Masa you dengan Farid berapa umur? Masa saya perkahwinan? umur kenal 19. 18 tahun saya kenal dia. Habis SPM. Dan saya berkahwin umur 21 tahun. Oh, tak lama lah. 3 tahun. 3 tahun bercinta. Betul. Kenal di set penggambaran? Event. Oh, dekat event. Oh, pandai Farid. Ngorat-ngorat dapat. Daniel pula tu. Ya. So, apa ciri-ciri tadi selain pada gentleman, ciri-ciri Farid? Mungkin dia seorang yang kelakar?
Ya, dia Kan? menghiburkan, you know, dia baik orangnya, datang pun daripada keluarga yang baik. And saya pun pada waktu tu memang nak settle down di umur yang muda. Bukan kerana dipaksa ataupun apa, memang saya nak ada anak seawal umur 21 tahun, 22 tahun tu memang saya nak ada anak dah. Sebab bagi saya suka anak-anak saya membesar bersama-sama dengan saya. So now saya 34 tahun, anak saya sulung 12 tahun, Muhammad, dan Aurora dah umur 10 tahun. Dan saya masih 34 tahun, you know. Yeah. So it's a beautiful thing for me to be able to grow up with them, you know, dan mereka pun nampak yang saya pun masih bertenaga, saya pun masih boleh keep up dengan kehidupan diorang. Muhammad next year dah jadi remaja. So it's fun. I love this fasa kehidupan saya pada waktu sekarang ni sangat menyeronokkan. It's really nice. Orang kata nanti bila dah berumur sikit dah nampak macam kawan je. Sudah, Sama-sama nampak anak remaja. lelaki saya dah ni dah. Itulah tinggi Yeah, dia. Tapi sorry saya cakap sebiji Farid Kamil. No, you don't have to be sorry. You know, I think satu keindahan, you know, ciptaan Allah is you boleh nampak muka you and your partner. Betul. Dekat anak you, you know. So I think it's beautiful. There's nothing to be sorry about. Dan I think he's very lucky lah. Betul. Yeah. Dan sekarang you dengan Farid okey? Hubungan? Saya memilih untuk tidak ada any communication dengan dia, tapi dengan niat yang baik lah. Maksudnya kerana bila sesuatu tu berlaku, saya takut nanti komunikasi tu akan lebih menyusahkan keadaan. So for me, at one point bila kita dah masing-masing dah lebih stabil in our new life ni, sebab kita nak bina kehidupan baru kan. So nak bina kehidupan baru ni kadang-kadang kita perlukan ruang yang lebih lagi. So it's not kerana saya tak boleh ke apa ke. Bagi saya, I need the space and I think he also needs the space, in my opinion. Saya tak bercakap on behalf of him lah. Tapi in my opinion, we both need the space in order to bina kehidupan yang baru, yang lebih orang kata for ourselves. And at one point, you know, when things are better, we can reconnect. Betul. Masing-masing dah melalui fasa lah. Maksudnya fasa dalam kehidupan yang mungkin you dengan dia saja yang tahu, yang tak adalah nak boleh share dengan semua-semua orang. Ke boleh share dengan sis. Cuma mungkin bukan sis saja. Mungkin peminat-peminat Diana kat luar pun nak tahu kan, first dah bercerai pertama kali and then get back, and then lepas tu bercerai lagi kali kedua. Kenapa Diana? Bagi saya, kalau ada ruang dalam hati kita yang kata I think there's ada peluang lagi ni, ada semangat lagi ni untuk kita nak cari penyelesaian, do it. Because even in Islam, what they tell you is carilah ruang pendamaian, betul tak? Sebelum kita nak bercerai, kita kena cari dulu betul-betul. So benda tu tak salah. Rujuk is benda yang saya rasa baik. And kalau you rasa ada kebaikan di situ, buat. Janganlah rasa rujuk tu satu benda yang negatif, you know, because mungkin orang nampak ramai yang rujuk tak jadi. But you have to also applaud ataupun kita tengok kepada usaha tu sendiri. Kita nak usaha, sebab bila kita bina mahligai perkahwinan ni, sebenarnya satu benda yang baik, yang suci, yang digalakkan. Jadi kita jangan cepat-cepat nak saya nak cerai terus. Betul. Kalau kita ada peluang untuk perbetulkan, kita cuba. Tapi kalau sama juga isu dia masih lagi sama, malah makin teruk, makin tak ada jalan, daripada situ kita pun dah tak menyesal lah. Sebab kita dah try betul-betul, try all out. So bagi dia, hanya pasangan tu je lah yang tahu sama ada diorang ni sanggup ke tak sanggup untuk rujuk. Rujuk tu pun kita tak boleh ambil secara ringan benda tu, sebab bila kita rujuk kena ada komitmen di situ. Betul. Komitmen ni adalah untuk cari, orang kata sepakat, untuk cari keserasian yang lebih baik, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dulu tertimbul. You know, so bukan hanya rujuk sekadar untuk rujuk. So kita kena faham apa sebenarnya kita nak buat. So bila kita dah rujuk, kita dah cuba, tak ada juga keserasian dekat situ. Dan hanya yang akan ada sebagai isteri, saya tak mampu untuk menjadi isteri yang baik contohnya. Apa yang saya buat adalah hari-hari buat dosa je. Baik tak payah. Betul.
Kalau saya tak mampu nak menghormati suami lagi, kalau suami pun tak mampu nak menjalankan tanggungjawab dia lagi, kerana kami tak ada keserasian dekat situ. So, where is the, orang kata, ketenangan kita bila kita balik rumah dengan pasangan kita tu kan. So, bagi saya, itulah yang saya rasa orang harus lebih faham lah. Bukannya macam, what people used to say to me was, Diana ni macam tak tetap lah, kejap macam ni, kejap macam tu. But you have to understand, hati kita ni pun berbolak-balik. Hati kita ni kadang-kadang, saya dah tak boleh dah. Lepas tu esoknya, insyaAllah saya boleh. You know. So, apa yang kita mampu buat? Tapi yang saya rasa rujuk tu adalah satu perkara yang saya cuba. Sungguh-sungguh saya cuba. Untuk kebaikan saya, dia, anak-anak. Tapi akhirnya saya rasa, tak apalah, saya tak menyesal. Saya tak ada rasa menyesal. Apa yang Diana dah lakukan takkan menyesal. Tak menyesal. Perkahwinan pertama saya tak menyesal. Rujuk saya tak menyesal. Nak kata perceraian tu saya tak menyesal, tak baiklah. Saya rasa saya gagal. Sebagai seorang wanita, saya rasa saya gagal. Dan benda tu antara perkara yang sangat menyakitkan hati lah. Macam kita rasa macam keluarga yang saya cuba bina selama hampir 15 tahun, saya tak mampu nak pertahankan. Itu bukan sesuatu yang mudah bagi saya. Tapi at the same time, kita dah cuba dah. Dan saya mencintai dia. Sewaktu saya berkahwin dengan dia. Bukan dipaksa? Tidak. You know, and saya sentiasa kata, saya akan sayang dia sampai bila-bila. You know? Sweetnya. It's because you have to understand, kita dah share kehidupan bersama. Kita dah ada anak 2 orang. So, it's not because kita tak sayang each other. Tapi kadang-kadang, marriage is more than sayang. You know, it's macam mana kita macam business partners lah. Macam mana kita as partners cuba untuk menghidupkan perkahwinan itu. Masa bercinta lain. Bila dah kahwin, kita kenal, kita duduk sekali. Kahwin lain, ada anak pun lain. Lain fasa-fasa tu semua berbeza. Betul, komitmen kita, tanggungjawab kan. Barulah kita, kadang-kadang kita rasa macam, oh tak boleh. Kita sendirilah kena berpijak di bumi nyata. Ya, kadang-kadang apa yang kita mampu dan tak mampu tu kita sendiri je tahu. Betul-betul lah macam Diana cakap lah, daripada nak hari-hari bergaduh, buat apa kan. Ya, dan saya rasa macam ramai cakap, tapi saya boleh sabar. Kan? Dia meletakkan diri dia dan kemampuan dia ke atas orang lain. It's not good. Setiap orang ada kemampuan yang berbeza. So kita tak boleh kata, aku boleh, kenapa dia tak boleh? You know, kalau you boleh, alhamdulillah, syukurlah kepada Allah kerana Allah bagi you kekuatan itu. Tapi setengah orang, dia hanya dapat, orang kata, dia hanya dapat kehancuran je daripada situasi yang sama. So takkannya nak biarkan dia melarat. So bagi saya, itulah dia. Betul. Tapi yang Diana rujuk balik tu dalam tempoh edah tu lah kan? Betul. Yang 3 bulan tempoh edah tu. Sebulan je selepas bercerai. Sebulan saja. Ya. Itulah netizen mungkin rasa macam yang diorang komen tu. Diana ni sekejap macam ni, sekejap lain. Because memang susah nak melepaskan. Kita dah pernah hidup, dah pernah sayang kan. Dan untuk menjadi ibu dan ayah tunggal pun bukan senang. So you have to think, mampu ke saya untuk nak buat benda tu? Yang macam sekarang, Diana dalam fasa menjadi ibu tunggal. Share sikit. Dia punya, macam Diana cakap tadi lah, kepayahan dia. Mungkin apa yang Diana rasa macam ni rupanya tak ada pasangan, jadi ibu tunggal. First of all, saya bersyukur anak-anak saya adalah anak-anak yang sangat baik. You know, baik is maybe not the best word. Tapi anak-anak yang sangat menyenangkan. Memahami, menyenangkan, sangat matang, you know, sangat alhamdulillah lah. Mereka diberi kekuatan, ketenangan dan orang kata capacity untuk menerima keadaan mereka juga. Jadi bagi dia, that's number one. Sebab bila diorang tak tenteram, apa yang I boleh buat? Betul. You know, so mereka diorang ada kematangan tu bagi dia satu. I'm just so thankful lah, you know. So kami, kesusahan yang lain tu tak kisah, you know. I boleh hadap yang tu, tapi ketenangan hidup anak-anak I tu, I tak boleh. Kadang-kadang kita cuba macam-macam pun, tapi they cannot handle it, you know. Diorang mungkin tak boleh terima kenyataan. But alhamdulillah they are able to. Dan saya pun bersama dengan ayah mereka, kami tidak ada apa-apa masalah dengan nak share
time bersama anak-anak. Itu pun another thing yang saya rasa sangat bersyukur. Walaupun kami tidak berkomunikasi, tetapi every time he wants to see the kids, dia akan bagi. Bukan, okay. Saya rasa dia punya kesilapan adalah orang kata saya bagi tak bagi. Saya tak ada hak untuk bagi tak bagi. That's his child too. Yeah. You know, dia pun ada hak ke atas anak-anak dia as much as I do. So kalau tak ada kekangan masa apa-apa semua, there is no reason untuk I tahan. You know, so ikut kesesuaian masa diorang kerana mereka pun ada tanggungjawab diorang juga dengan sekolah, dengan apa semua. So bukan kira bagi tak bagi, tapi boleh tak boleh je. Maksudnya sempat tak sempat je lah. Yelah, bila time sekolah, bila time diorang ada aktiviti apa semua. Kesesuaian masa tu kadang-kadang komitmen sekolah, kerja sekolah dan sebagainya kan. So kalau boleh ambil lah. Nak 10 hari anak dia juga kan. Cuma diorang ada tanya Diana tak? Diorang tanya tak? Kenapa mama dengan, diorang panggil Diana apa? Mama, ibu dengan baba tak duduk sekali dah sekarang ke apa? Diorang dah faham. Diorang dah faham sebab kita berpisah pun umur-umur yang mereka ni dah, orang kata dah faham semuanya. And they are very bright kids. So mereka lebih dari faham. Saya rasa kadang-kadang kita underestimate sebenarnya apa yang anak-anak kita tahu. Mereka lebih faham sebenarnya. Dan diorang memang sangat-sangat tak nak pun kita terluka, nak menjaga hati. Tak nak tanya-tanya. Diorang ada tanya, and it's good because kalau diorang tak tanya kita, bagi dia, in my opinion, bila anak-anak tak tanya kita, takut diorang jawab sendiri dalam hati, you know, pertanyaan tu. Dan kadang-kadang jawapan diorang tu tak betul. Kadang-kadang diorang akan rasa sebab perpisahan tu sebab parents tak sayang diorang ataupun because it's their fault. So lebih baik anak-anak tanya dan kita jawab sendiri supaya diorang tak ada sangka yang bukan-bukan. You know, sebab diorang tak cukup matang untuk faham konsep ini. So diorang akan cuba faham based on apa yang diorang tahu je, ikut diorang punya kematangan kan. And sometimes apa yang diorang rasa tu, that's not the truth. So it's better to have open communication in that manner lah. Diana dengan Farid berkahwin berapa tahun? Okay, if we can math it out, I kahwin 2012. 2012. Now 2025, I cerai March 2025. 13. Ya. 13. Yelah. So 16 tahun berkawan lah. 16 tahun berkawan lah. 16 tahun dah kenal. Kawan dan kahwin lah. Kawan, lepas tu kahwin. Dari segi orang kata, kalau dia boleh share lah kan, dari segi orang kata bukan suami isteri lah. Maksudnya dari segi orang, dari segi manusia tu. Farid Kamel yang dia nak kenal sampai sekarang, ada tak yang perubahan yang dia nak rasa macam memang aku menyesal berkahwin dengan kau, ataupun macam dia nak rasa aku dah buat keputusan yang salah, macam tu? Bagi dia, untuk kita melihat dari perspektif itu, it's not good for our own mental health. It's also not good untuk kita terlalu berfikir tentang kekurangan orang lain. You know, all I know for me adalah kita adalah dua manusia that loved each other very much. Kita cuba untuk bina mahligai perkahwinan ini dengan sebaik-baiknya, and on top of that kita dapat anak-anak, beautiful kids, you know. Tapi along the way we just couldn't be the best for each other. Jangan kata dia, saya pun banyak sangat kekurangan saya. Jadi bila saya cakap pasal kekurangan dia, in my head, I akan cuba juga cakap pasal kekurangan I juga. Macam dia macam ni, kadang-kadang kan syaitan dalam kepala kita ni, dia suka nak membulak-balikkan kita. Saya akan macam, oh dia macam ni, tapi engkau pun macam ni juga. Dia macam tu, engkau pun kurangnya juga. Sebab dia Nasib banyak... baik ada malaikat counter balik tu. Kita kena ajar diri kita sendiri. Sebab satunya saya perasan, dia pun banyak bersabar dengan saya. Kita ni perempuan bukan senang. Yelah, bukan senang nak handle. Bukan senang nak handle, especially me. Betul. Ya, betul. Dan saya tahu I'm not easy to handle. You know. So with that awareness, kita lebih faham yang we tried our best. So saya tak ada pun rasa macam
aku menyesal, aku benci, no. I respect him. I want the best for him. Kalau satu hari nanti dia dapat pasangan yang baik untuk dia, yang perfect untuk dia, I will be so happy for him. Dia nak mendoakan Yes, yang terbaik because untuk dia. when he's happy, my kids will be happy. Betul? When I'm happy, my kids will be happy. Ultimately, kita semua nak kebahagiaan. Yeah. Habis sekarang Diana ada di fasa yang happy dah ke? Dah ada pengganti? Tu jawapan tu. Faham ya, netizen kat luar sana. Nak tahu lebih lanjut kita panggil Diana next episode. Okey, itulah kan Diana kan dalam fasa kita berkahwin, dalam fasa kita dalam bercerai kan, fasa-fasa yang tak mudah dalam hidup seorang wanita, especially kan. Yelah, lelaki pun kita tahu diorang pun menghadapi masalah yang sama semua. Cuma untuk fasa-fasa berkahwin, lepas tu cerai, rujuk balik cerai kan. Macam mana Diana sendiri nak handle diri Diana, nak control diri Diana supaya macam tak ada terkena mental health ke, ataupun rasa macam aku kuat, aku kena tunjuk kat anak-anak aku kuat. Pernah menangis depan anak-anak tak? Pernah juga. I think it's important untuk anak-anak kita pun tahu kita pun ada limitasi kita sebagai ibu dan manusia. Because one day they will be parents. Diorang pun akan jadi adults. So let them see kita pun ada kekangan kita juga. Kita ada limitasi kita. But how do we handle and regulate diri kita? You know, ada hari-hari saya marah, saya sedih dan sebagainya. Those are normal emotions yang we should respect that. You know, we should also validate that feeling. You know, kadang-kadang bila kita marah, kita sedih, sometimes kita just perlukan lebih banyak tidur je. Mungkin lupa makan. Mungkin ada masalah-masalah yang Allah duga kita pada waktu tu, yang kita kena sabar, kita kena go through slowly. You know, and they need to see, because in the end, diorang pun akan membesar dan diorang pun ada masalah-masalah diorang. So they are looking at you. They are imitating you, you know. So how you handle is very important. You can show that you are vulnerable. You sebenarnya manusia yang lemah. Sebab kita ni memang lemah. Tapi macam mana dengan kelemahan kita ni, kita bergantung pada Allah, kita bergantung pada orang-orang, family kita, kawan-kawan yang baik. Saya selalu cakap dekat my kids, pilihlah kawan-kawan yang baik. Yang bila kita ada masalah, memberi semangat, bukan lagi banyak masalah. Betul. You know, so they understand. You know, so diorang pun akan ada sifat empathy terhadap kita dan terhadap diri mereka sendiri. You know, so I think it's important untuk wanita dan lelaki, especially because men also go through depression, and you know, there's a lot of statistics out there yang lelaki sebenarnya lebih susah untuk menghadapi masalah mental health ni kerana mereka tidak ada ruang untuk bersembang dengan kawan-kawan, tak ada support system kerana mereka ketua. Mereka ketua dan mereka mungkin tak ada support system yang kuat, jadi kadang-kadang boleh yeah. So I macam think kita perempuan ni boleh mengadu dekat our parents, kita boleh mengadu pada suami. Yes. Kadang-kadang suami dia tak boleh nak mengadu pada isteri sebab dia tak nak isteri susah hati. You know, so I empathize with men. I really feel, you know, di kalangan lelaki, they should also learn to communicate better with each other. But that's another topic altogether lah. Kan, yang tu saya minta maaf lah, saya tak boleh nak bantu. Betul, you know, tapi talking about it as a woman, when you talk about it, you are helping also ketua keluarga kita, anak-anak lelaki kita untuk lebih resilient lah, untuk lebih kuat. Macam Diana sendiri, cara nak move on dulu kan. Nak move on tu, ke pergi gym ke, pergi buat hobi baru ke. Bagi dia, kita kena lalui perasaan tu. Kena lalui. Rasa sakit. Ada orang tu nak avoid. Jangan nak avoid. Tak nak fikir, tak nak sedih, tak nak ingat, tak nak hurt. Jangan. Kita lalui ya. Berilah ruang sakit. itu kepada diri kita untuk kita kena faham yang kita dah memperjuangkan diri kita, perasaan hati kita dan sebagainya, kita mempertaruhkan sesuatu yang kita nak sangat. Nah, benda tu jadi kan. So, bila kita kehilangan, it's okay to feel like you feel. Ya. To feel like, alah kenapa? Biar je, lalui je. Heartbreak is also beautiful bagi dia. Dengarlah lagu-lagu yang sayu-sayu, yang semua tu lalui je. Layan jugalah, layan nak leman-leman tu. Layan tu
ikut pada kesesuaian waktu lah. Kau janganlah datang kerja kau pun nak sayu-sayu juga kan. So you have to be professional in the professional sense. But bila kita dah lalui, kita dah boleh proses. And sebenarnya with every heartbreak, kita pun dapat refleksi diri. Apa kelemahan kita, dan sebenarnya macam mana kita nak cari pasangan yang lebih sesuai dengan kita, bukan lebih baik. Betul. You know, lebih sesuai dengan kita. Sebab makin kita berusia, kita pun berubah. Kadang-kadang dulu kita macam ni, sekarang kita macam tu. So at the age of 30, what kind of person would suit me better now? You know, kalau dulu kita umur 20 tahun, mungkin kita ada ciri-ciri yang berbeza. So it's good to reflect. Tapi refleksi tu kadang-kadang satu benda yang menyakitkan. You know, dan kita pun doa supaya dia pun dapat pasangan yang sesuai dengan dia kan. Contohlah Di kan, tiba-tiba Farid kami kata, jom kita get back semula lagi. Macam ada, you terbuka hati ke? Mungkin bukan sekarang lah kan, mungkin masa-masa akan datang ke kan. Saya rasa benda tu takkan berlaku. Tak akan berlaku. Saya memang rasa benda tu takkan berlaku. Tapi hypothetically, if you want to imagine it, I rasa mungkin we're not the best for each other lah. Ada mungkin beberapa perkara yang membuatkan saya rasa yang saya bukanlah pasangan yang boleh menjadikan you orang yang lebih hebat. Sebab kita nak berpasangan orang yang boleh naikkan kita. Betul. In macam-macam segi, you know. Nak sama-sama kita compliment each other. Bukan satu kelemahan di situ, but kita ada rasa sedar diri. You know, I cannot be the best for you and that's okay. Tapi sangat sweet tau masa yang case you all kan hari tu, masa dekat court tu tengok Farid pergi dengan bawa cincin ke bawa bunga nak pujuk Diana balik tu kan. Bukan semua lelaki tau yang boleh buat macam tu. Dia memang sayang sangat Diana, tapi yelah kan macam Diana cakap tadi, mungkin tak sesuai sebagai pasangan perkahwinan. Yeah, I appreciate the effort, but at the same time we have to be quite practical. You know, it's not about the flowers, it's not about the ring, you know, it's not about the material things, but keserasian kita sebagai pasangan hidup tu, we have to be very honest with each other. Sama ada kita ni akan menjadi orang kata orang yang memberi semangat ataupun menjadi, sometimes kita punya partner boleh menjadi sebab kejatuhan kita. You know, so ramai juga kan. I don't want to do that. Tapi Diana hubungan dengan keluarga mertua okey sampai sekarang? At this point masih lagi tak ada any communication, which to me is fine. And saya harap, you know, time will heal. Dengan mak, dengan bapa mertua, ipar duai semua kan. Yelah, mana kita tak harap yang elok-elok, kita harap semua yang elok-elok lah. Cuma kalau boleh saya nak semua hubungan dengan semua manusia lah baik. Cuma kalau your kids nak balik kampung belah Alok Start sana, silakan. You memang bagi kan, tengok hari tu raya, diorang raya belah Farid kan. Silakan. Sebab you kata diorang lagi suka sebab belah sana kampung. Betul. Kat sini you KL, bandar. Kat sini bosan. Tengok diorang suka balik kampung kan. Mana kebahagiaan anak saya tu, silakan. Itu dia soalan-soalan kontroversi untuk Diana tu. Berpeluh dah netizen kat luar sana. Banyak lagi lah nak tahu tu. Tapi apa pun, kita bagi Diana rehat sekejap. Minum dulu air Choco Albab. Stay tune dengan Lepak dengan Sis. Kembali dengan Lepak dengan Sis. Thank you all. Stay tune dengan Sis. Kita masih lagi dengan Diana Daniel. Kita dah kupas-kupas. Kita cerita-cerita dia yang kontroversi sensasi kan. Yang you all semua nak tahu sangat. Sekarang ni kita nak chill-chill. Kita nak bagi Diana relax sikit. Apa kata kita nak main game dengan Diana. Macam tiap-tiap minggu lah. Dengan tetamu-tetamu istimewa Sis kan. Game kita pernah tak pernah. Cara dia senang je Diana. Kalau pernah, dia nak angkat pernah. Kalau tak pernah lah. Tapi kena jujur tau. Tak apa. Sis bantu Diana. Sis pun jawab. Kau nak jujur tak jujur? Ada tau yang kat tepi tu. Macam yang jujur tak jujur. Tit. Dia bunyi. Ada kita ada mesin tu. Baik. Okey. Diana,
pernah, betul juga you cakap mana orang tahu pernah tak pernah kan? Kalau macam tu tak apalah, kejap lagi sis yang tak pernah, pernah. Okay, Diana, pernah tak pernah you baca komen netizen yang pedas lepas tu you nangis? Nangis? I susah nangis. Tak pernah. Tak pernah lah kan? Lambat lagi korang. Lambat lagi. You all kena bagi pedas lagi sampai dia nangis. Okay, Diana, pernah ke tak pernah stalk IG your ex untuk tengok dia okey ke tak? Pernah, tapi untuk tengok anak-anak. Oh, yelah. Bila anak-anak dengan dia. Nak tengok anak-anak okey ke tak? Bukan dia tu okey ke tak? Tak, I tahu dia okey je. Maknanya pernah lah, cuma untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Jawapan selamat tu. Okay, Diana, pernah tak pernah cover nangis depan anak-anak? Cover, you cover. Cover pernah lah. Kadang-kadang kita nangis tu sebab nak period. Macam tak relevan pun kan, nanti dia orang tanya kenapa ibu, tak nak bagi dia orang risau kan. Yelah. Maknanya pernah lah tu. Okay, Diana, pernah tak pernah menyesal share something kat social media? Pernah. Bagi you punya. Bagi I punya. Pernah. Okay. Sebab nak tanya tak boleh dah, sebab ni game pernah tak pernah kan. Tanya elaboration panjang pula kan. Banyak. Memang pernah lah. Okay, tak apa. Diana, pernah ke tak pernah bergaduh dengan netizen dekat komen? Apa tu Diana? Gaduh apa tu? Biasalah, cari pasal. Tapi kadang-kadang kita bangun, kita nak gaduh. Bangun tidur tu. Kita nak gaduh. Hari ni mission nak gaduh. Tapi siap netizen. Semua dekat rumah behave. Tak boleh nak gaduh. Kita gaduh online. Diorang pula cari pasal. Diorang pula jadi balas-balas. Gaduh. Komen tak komen apa semua kan. Block diorang. Last kali block. Okay, Diana. Ni soalan yang susah sikit Diana nak jawab tau. Diana, pernah tak pernah tengok cerita Putri dan Dunia Anita? Pernah. Itu soalan yang paling highest rating in the world. I tengok. I rasa lebih daripada berapa episod I tengok. Ya ke? Tak apalah, maknanya I peminat you peminat I. Share lah Diana kan. Tapi you juga yang dapat Farid Kamil. Tak apa. Sekarang dia dah open market dah. Sila. I pula yang dah close market. Tapi ada lagi 2 orang. Dia datang bersama dengan satu package. Percutian lagi 2. Percutian lagi 2 tu. Tapi jangan risau, anak-anak I baik. Ya, betul. Tengok dan dekat. I pun ex yang baik. Takkan kena masuk campur. Betul. Dia hal dia lah kan. I akan lagi pastikan korang bahagia. Alhamdulillah, bestnya dapat ex macam Diana ni. Ex kat luar sana tu, bila dah husband nak kahwin lain, bagi je lah. Jangan kacau-kacau. Kita sokong ya. Kita sokong yang wife dia tu. Sokong. Awak betul. Awak paling sesuai. Paling betul. Okay, soalan yang terakhir. Yang ni soalan yang tak tahulah nak kata susah tak susah, tapi rasanya okey kot, senang kot nak jawab. Pernah tak pernah Diana Daniel dengar pasal produk Choco Alba? Actually pernah. I rasa mungkin I pernah beli. Anak-anak kan. Yelah, kegemaran kids kan, coklat. I'm very sure I pernah. Tapi dulu ada coklat saja, sekarang dah ada air mocha dan juga coffee. Kan? Dan ini. I rasa my kids dah pernah try. Ini Choco Alba Cutie. Yes, pernah. Kan? I rasa dekat kedai-kedai pun banyak selalu tengok. Betul. Agent pun dah banyak Diana. Bestnya. Sedap tau. Lepas ni you boleh ambil bagi kat your kids. Tak sabar tak sempat. I dah habiskan dulu. You habiskan dulu. Itulah tu. Jangan. I pun kalau kat rumah, I seorang yang hadap tu. Yelah. Kita dah nak 15 kg tanya. 15 kg dah. Hati senang. Tak, sebab I punya nanti maid. kita korek aja. Kenapa dia naik 15 kg? Maid I masak sedap. Ya ke? Okey. Tak apa. Ni game dah habis. Sebenarnya kita ada 2 game. 1 game lagi kita nak main dengan Diana ni. So kita dah dengar dah. Dia pernah tak pernah janji yang dia pernah. Pernah dengar produk Choco Alba. Dan pernah tengok cerita Dunia Anita. Yang tu yang paling best. Okey. Sekejap lagi. Last segment. Kita nak Diana share pasal dia punya life goal dan juga nak bagi inspirasi kepada semua wanita out there. Okay, stay tune dengan Lepak dengan Sis.
dalam Lepak dengan Sis, masih dengan Diana Daniel. Di segmen yang terakhir ni, kita nak share pasal inspirasi daripada fasa kehidupan Diana Daniel. Tapi sebelum tu, kita nak tahulah Diana sekarang ni, rutin harian Diana. Bangun-bangun tidur tu buat apa? Pergi exercise ke? Macam mana Diana mengekalkan your kejulitaan? Yang penting kesihatan. I tak suka exercise. Tak suka exercise? Okay. Tapi I tahu yang kalau I tak exercise, I akan rasa malas, I akan rasa cepat penat, lenguh-lenguh. Tadi bukan you kata you dah turun sikit berat badan you? I naik 15 kg, I turun mungkin 2-3 kg. Tak apa, janji ada perkataan turun. Turun. Walaupun 2-3 kg. Betul. So, I ada jiran-jiran in my neighborhood. So, diorang macam a group of aunties from like 40 to 60 years old. Diorang akan yoga 2 kali seminggu. So, I akan join diorang. Lepas tu diorang akan pickle, I akan join diorang. And then diorang macam, and then sebab I duduk dekat kawasan yang memang lapang lah, di banyak tempat untuk berjalan dan sebagainya. So, I akan banyak buat brisk walk and all that. It's just bila ada masa I buat. So, benda tu akan bagi kita rasa lebih lega lah. Badan kita memang perlukan. And tidur cukup. Jaga portion makan. Diana ada share pasal tidur yang cukup. Maknanya tidur yang cukup tu membantu untuk menurunkan berat badan tau. Tips-tips. Sebab dia akan regulate kita punya stress. Dia akan regulate kita punya hormones. Bila kita tak cukup tidur, kita akan rasa macam sentiasa lapar. Sebab badan kita perlukan the energy kan. When we are well rested, kita punya appetite pun akan jadi lebih elok lah. So it's very good. Bila di 2 minggu kot di consistent tidur, tahu-tahu badan dah kecil macam gitu. Ringan lah badan. Maknanya Diana mengekalkan kesihatan, kecantikan diri dengan benda alami lah. Anita Sarawak dengan wudu. Dengan wuduk. Wuduk tu betul. Betul. Tak ada cucuk sana, cucuk sini. Tak ada cucuk sana, cucuk sini. Kan? Tak payah cucuk pun. Tidur cukup, exercise, pemakanan kena jagalah. Betul. Terus jadi Diana. Gitu. Okey Diana. Untuk wanita-wanita kat luar sana, netizen-netizen kita yang mungkin sedang mengalami fasa-fasa kehidupan macam Diana dulu kan, dalam perkahwinan mungkin gagal, lepas tu sekarang bergelar ibu tunggal. Ramai Diana kat luar sana tapi diorang mungkin tak share je kan dengan siapa-siapa. So apa nasihat ataupun inspirasi yang Diana boleh bagi kat diorang supaya wanita-wanita tu semua kena kuat sebagai ibu tunggal yang dah melalui banyak fasa dalam kehidupan? Okay, kepada semua yang mungkin menghadapi situasi yang samalah seperti kita kena ada keyakinan lah. Sebab dalam Quran pun Allah dah sebut setiap kita akan dapat rezeki kita masing-masing. Selepas bercerai kita jangan ada rasa ketakutan dekat situ. So you have to just put your faith in Allah, usaha. Memang kita kena lebih usaha, tapi dengan usaha tu Allah akan bagi lebih banyak lagi. Because saya rasa kita kena faham yang kita kena berdikari sekarang ni. I know a lot of women understand that concept. Yang dah kahwin pun berdikari juga kan. Macam there's a lot of independent women out there yang financially strong and sound. Tapi bagi kita kena bina skill. Banyak skill yang kita kena bina. Bukan hanya tahu macam mana nak bekerja, tapi skill-skill lain semua, soft skills yang ada di luar sana pun kita kena sentiasa belajar. Jaga hubungan kita sesama manusia. Sebab setiap manusia tu yang ada kita, kawan-kawan kita, orang-orang yang kita kenal, semua adalah sumber rezeki juga. Rezeki tu bukan dari segi kewangan ataupun duit sahaja kan, tapi rezeki orang yang kisah pasal kita, orang yang di mana jatuh bangun tu mereka ada dengan kita, orang yang boleh orang kata menasihati kita. So kita kena kekalkan hubungan dengan orang, jangan cepat putuskan hubungan. Ni nasihat untuk diri sendiri jugalah kan. Because from what I see, bila dijaga hubungan dengan manusia, rezeki datang je dari setiap sudut yang saya tak sangka-sangka. Kadang-kadang kita jumpa orang ni 2 bulan lepas kan, tiba-tiba dia call, Diana, I ada ni, datanglah. And then kita ada bina ramai lagi networking lain
Dan daripada this networking, datang lagi rezeki daripada sini, rezeki daripada sana. So it's not just kita bekerja. Bekerja is one thing, tapi hubungan dengan manusia pun kita jaga. Daripada situ saya rasa saya nampak impact yang sangat besar lah. Dan bila kita ada masalah, kita jangan sentiasa macam, tak nak lah, aku dah malas lah dengan dia, aku dah cut. No, you can maintain the friendship, you boleh jauhkan diri you, tapi you can still maintain a good relationship dengan diorang. So kita macam menjauhkan diri tu bagus, especially kalau orang tu ada buat sesuatu yang tak baik pada kita, but then kita tak perlu putuskan pun. Silaturahim tu tidak, ya? Sebab kadang-kadang mungkin tak ada keserasian sebagai kawan. But then, saya ramai kawan-kawan yang mungkin saya tak serasi, yang saya pernah jauhkan diri. Tapi diorang pun ada banyak yang saya belajar daripada diorang. Pengalaman hidup diorang, nasihat-nasihat diorang, perkara-perkara ilmu-ilmu diorang. Saya masih lagi boleh belajar banyak benda dengan orang-orang yang mungkin kita tak berapa suka. Tapi kalau kita pandai untuk korek orang kata ilmu, diorang punya skill-skill diorang, everyone, saya rasa kita sesama manusia, we are willing to help each other, you know. But it's just how to navigate manusia, how to manage people, how to manage yourself, you know. So daripada situlah saya rasa benda yang kita paling senang, dia tak perlu keluarkan duit, tak perlu kita nak buat macam-macam pun, selalulah buat makan-makan dekat rumah, you know. Ya, panggil kawan-kawan, saudara mara. Panggil kawan-kawan, dan kita boleh bila orang jemput, pergi, you know. Pergi majlis-majlis, pergi mana-mana. Jangan asyik nak kurung diri, kemurungan, move on, kan. You have to build yourself. Kita kena berkeyakinan diri, kan, sebagai dan seorang bagi wanita. saya, wanita, kita kena cakap apa yang kita nak. Misi kita, visi kita, supaya kita tak tahu kita jumpa siapa. Saya rasa saya nak bina satu bisnes ni. Tiba-tiba orang ni, saya ada kontak lah. Meh, saya tolong awak, you know. Kena sentiasa bagi tahu, share apa yang kita nak dalam hidup kita. Betul. Sebab whenever people tell me, when they ask me, kan, Diana, what are you doing now? Saya sebenarnya, saya rasa macam saya nak buat ni, saya nak buat tu. You dah start dah? Belum, tapi saya nak buat. Come, I can introduce you to this person. Take that peluang. And bila kita buat kesilapan, it's okay. It's part and parcel of business. So kita kena just belajar je. Belajar untuk jadi lebih peka, untuk jadi lebih, ketahanan kita tu lebih tinggi, you know. So that's one of the things that I can say lah to all the single moms out there. Dan sekarang your life goal? Saya tengah belajar. I'm doing my diploma sebab saya tak pernah continue my diploma. So I'm doing my diploma in business, and I'm doing my A-levels in neuroscience. It's not neuroscience, it's psychology, biology and chemistry, to get into neuroscience, because I want to be in the psychology lane. Okay. So psychology. in say like 10 years, I'm able to help, you know, in the mental health industry dekat Malaysia ni. Dan psikologi tu ada kena mengena dengan ilmu lakonan juga tu. That's very Kita boleh true. tahu orang punya karakter. That's very true. Bagus Diana. Nanti mana tahu kan sis pula belajar dengan Diana. Diana je cikgu sis. Banyak lagi sis nak tahu pasal psikologi manusia ni. Dan kalau apa yang Diana boleh share di sinilah dekat Lepak dengan sis. Mungkin ada benda yang Diana nak cakap dekat your kids tapi tak terluah. Mungkin kat sini Diana nak cakap dekat Aurora dah, dengan jangan Muhammad. risau. Dah terluah semua dah. Dah terluah semua dah. My relationship dengan my kids, it's very transparent. I just wanna say that sebagai seorang ibu, I could not have asked for better children. You know, they are the sweetest, most supportive people in my life. Kalau saya keluarkan movie baru, diorang yang nak tahu. Kalau I keluarkan lagu baru, diorang dah hafal dah lagu I. You know, and they will be so proud of their parents. Macam hari tu, I buka Netflix and then Muhammad said, hey, Baba's movie is on Netflix and it's #1 on Netflix. You know, he's so proud of his parents. And Aurora is someone yang, as a girl, I feel that she has a great relationship dengan ayah dia, and I'm so happy for her because relationship dengan ayah as a girl is very important, kan? So, walaupun kita dalam keadaan yang tidak sempurna, you know, but at the same time, we try our best to do our best together, you know, as
as a family, sebab saya rasa kami masih satu keluarga. Walaupun kita tak duduk rumah yang sama, but we are still one family. And apa yang affect my children will affect us and vice versa. So saya doa, ibu doa, Muhammad dengan Aurora sentiasa kekal kuat, kekal tenang, diberkati, and Allah berikan kejayaan dunia akhirat untuk my beautiful kids. Amin. Amin. Muhammad dengan Aurora mempunyai parents yang sangat penyayang, yang bukan setakat penyayang tetapi sangat bangga dengan anak-anak. Very proud. Very proud of both of you. Ya, tapi perjalanan dia orang masih jauh kan? Ya, betul. So, semoga Allah permudahkan. Ya Semoga Allah permudahkan urusan Diana Daniel. Thank you. Dan juga anak-anak. Thank you. Juga untuk Farid Kamil. Betul, kan? betul. Kisah daripada seorang wanita yang sangat cekal. Sangatlah banyak ujian dalam fasa kehidupan dia. Seorang ibu yang tabah, seorang wanita yang berani membuka cerita dia di sebalik senyuman yang dilemparkan kepada semua peminat-peminat dan masyarakat kat luar sana. Setiap wanita itu ada kisah di sebalik senyuman dia tahu. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Diana Daniel sebab dah sudi bersama dengan Lepak dengan Sis. Dah melayan soalan-soalan Sis yang sensasi-sensasi semua dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Sis. Thank you so much Diana. Didoakan Diana semoga sentiasa dipermudahkan urusan Diana dunia dan akhirat. Amin. Okey, seperti biasa sebelum nak tutup episod minggu ini, podcast Lepak dengan Sis dibawakan khas oleh Saudagar Asia Sdn Bhd dan minuman rasmi kita Choco Albab. Dan design studio Sis ini perabot dia semua disponsor oleh Fela Urban. Baju Sis, wardrobe Sis yang cantik ini oleh Miss Claire. Thank you so much kepada semua sponsor. Thank you so much kepada tetamu kita Diana Daniel. Thank you so much kepada semua penonton Sis minggu ini. Thank you. Nak tahu siapa penonton Sis pada next episode? Nak tahu siapa tetamu ataupun selebriti Sis yang istimewa pada next episode? Jangan lupa bersama dengan Lepak dengan Sis. Okey, jumpa lagi anda. Bye-bye. Assalamualaikum.